Semoga baik di Money Channel. Hari ini kita akan main game Garden Horizon. Tu tengok grafik ni, cantik lah. Aki memang first time tau main game ni. Aki dah, kalau ni Aki rasa hebat kot ni. Aki tak pernah langsung tengok lagi sana. Tak. Dah, dahsyat lah Indonesia dia cantik. Oh, shit. Bagai, jom kita ambil. Oh, cantik. Macam mana? Dahsyat lah animation dia. Dahsyat lah game ni jadi animation. Cantik juga kan. Bagian aku ni suka je. Tidak. Oh, cantik. Dahsyat. Dia ada benda ni lagi. Oh, dahsyat lah game ni jadi leaderboard. Kenapa lah orang dia tak letak leaderboard dia? Kalau orang dia tak mesti dah akhir dah kan. Yang ni buat animation. Shit. Aku nak explore ni, okay? Kita nak explore yang tempat yang Garden Horizon. Game ni kena guna Roblox tau. What tu? Dahsyat lah. Hebatnya. Sekejap kita tunggu. Ada orang lagi lagi tu. Oh, dia ni lagi. Sekejap. Oh, yang ni yang cantik. Grafik dan pula look. Oh, tak ada dah. Memang menarik lah map ni. Kita boleh ke berenang dekat air ni? Jom kita tengok. Lah, tak boleh. Dia berjalan je. Pelik tu. Apa tu tadi? Helikopter. Lagi ada ke secret? Aki pun nak tahu juga ni. Aki memang first time sangat. Aki memang first time main game ni tau. Oh, dahsyat lah dia ada rumah lagi. Kata Horizon ni memang berakhir. Ni kalau Aki pergi main game Horizon kan, Aki ingat lagi. Aku rasa kalau aku main game ni kan, aku rasa Aki ada kat dalam game Garden. Mesti Aki baru ada duit sampai million je. Tadi kan admin je pergi store game set lah, cantik lah. Tapi aku tak suka. Dah lah, yang paling hebat sebab jadi set pergi store.
Kau tak boleh. Ni kalau macam dalam God Garden kan, kalau kita ambil je takkan grow dah. Kalau masyarakat lagi ni akan grow sebab dia ada macam apa ni? Macam pokok kot aku rasa. Aku memang suka juga grafik macam ni. Sekejap. Space something. Oh tu. Jadinya kalau duit je tu kan, dia terbuang. Dia terbuang kan. Dan dia tak cukup. Jadinya yang Steve ni dia akan bagi dah duitnya. Aku ada buat ikut maru kan. Dan duit, aku pergi guna duit tu sampai zero kan. Tapi aku pergi beli carrot. Boleh je beli yang kita buat tau. Tapi patutnya kita kena duit kan. Tapi yang kita dapat free. Bullshit. Setiap Everrock pun macam tu jugalah. Hmm. 29. Ada apa ni? Tak. Kalau tak ada pun lebat. Kalau biru ni aku dah ada dah. Sekejap. Game ni boleh steal fruit ke? Aku nak steal lah. Sekejap. Oh, kalau kita luar je tak boleh nampak. Kalau kita masuk ni baru dah nampak dah. Kalau buat rada je automatik nampak. Ya, kita sekejap. Dah potato ke ni? Lagi ingat tak? Alah, kenapa game ni tak boleh steal? Kadang boleh steal pula. Macam parkour lah pula ya. Trade. Tapi boleh ke bagi fruit ke orang? Bagi yang kita test mushroom. Mario
dah. Kalau tu tak lagi akan guna lah. Ini fire tu apa? Banyak lagi kena explore ni. Tempat ni memang besar juga ya. Kalau kat garden je kecil je. Di peta je. Kalau gini kan dia ada macam road lagi lah, air lah. Cantik pula. Dia ada flower, pokok. Kalau kat garden kan dia petak tu je. Kalau kita pergi dekat pokok itu kita akan bersuara. Kita boleh ke tanam ni pokok. Dekat je ni. Tak ada dah orang nak pergi sini. Orang ada. Ingat lagi mak tamat MABs. Banyak juga budak yang pergi tolak aku sampai ke buat. Kan ingat kan? Oh, dia ada invisible wall. Air ni jadi texture juga lah. Aku tak tahu macam mana nak cakap kat game ni. Dia memang terlalu cantik sangat. Macam ni aku memang main lagi dah tau. Tak ada. Mushroom. Tapi 2 je. Mungkin kena ada 10. Yang ni baru 4. Macam ni ya. Berapa dah ya? Oh, 3 lah. Dia akan baru ada. Kan? Kita pergi aku check dekat pot. Tapi kena ada 10 mushroom untuk ni. Oh, betul lah. Akan ada 4. Lama juga ya dia nak stop. Tu kon. Alah 3 je. Nanti makin lama gajah kita ni jadi zoo. Nanti jadi jungle pula nanti. Makin lama kalau kita jadi kaya. Premium. Ada mahal juga ya. Olive patutlah kita selalu dapat dandelion. Benda susah nak dapat yang lain tau. Olive. Sekejap. Lagi buah ada ke olive? Ada ke olive yang lagi buah tak tahulah. Makin lama tak main. Sekejap. Ni bukan gajah haki ni. Betul kan. Kalau game gua gajah dia tak ada tulis macam unbright lah, lush lah, bright lah. Tak tahu apa benda bright dengan lush. Apa benda tu? Yang tu tak apa sebenarnya.
lagi. Thank you so much. Baik dia. Tuan bau. Alah, tapi tak best lah kalau game ni tak boleh nak bagi. Tidak bagi aku add dia. Ini add aku tak? Oh. Aku rasa nanti add. Nanti aku rasa update yang baru akan ikut aku rasa lah. Baik lah. Tuju. Kita garden je. Restocking. Kita tengok kat tepi tu cantik. Wah, aku suka lah tengok. Kalau game Rock Garden dia petak je. Mana ni? Oh, dah dahsyat je. Dia macam robot bagi ni. Oh, dia cerah. Oh, tu tengok tu. Dia gerak. Kalau kita tekan je akan macam tu. Kalau ni tekan, dia biasa je. Ini pun lama juga. Bagi tengok dia ada stok apa ya. Bintrak. Tak ada dah. Ini cantik juga. Juga tengok. Dia macam kartun lah. Kartun. Warna merah ni dia boleh. Kita nak letak ni. Ke kena ada warna hijau. Sebab kita letak ni warna merah je ni. Tak apa-apa lagi aku sedut lah. Ui. Kalau game ni lagi cepat grow. Kalau Rock Garden nak sikit nak grow ni. Tahu. Alah tak ada dah kau makin. Kau makin dah. Kau ambil tu. Kita seven. Ini pun buat seven. Right. Bukan duit aku. Seven. Tapi seven tak popular dah kan? Pakai ni kan? Pakai ni seperti kan? Seven dah. Ramai lagi kau makan dekat seven. Oh, bye-bye seven. AFK. Sekejap je AFK. Tak dah. Ke kena tunggu lama? Dalam 8 minit. Tadi pun. Sekejap. Kalau kita tekan ni. Oh, dia ada gambar AFK. Kalau kita apa benda pula ni? Oh, faham. Benda masa kita buka ni. Faham?
Maka rasa sampai sini je video Aki akan buat. Jumpa lagi ya. Bye. Dan jangan lupa